Keuntungan Tesla milik Elon Musk dilaporkan merosot sekurang-kurangnya 71% menjunam kepada 409 juta US dollar, paling rendah sejak tahun 2020. Antara punca kemerosotan ini adalah kerana terdapat gerakan yang dikenali sebagai Tesla Takedown. Gerakan ini tercetus akibat pelibatan Elon Musk dalam pentadbiran Trump melalui Department of Government Efficiency DOGE yang menyebabkan pemecatan besar-besaran kaki tangan kerajaan dan dasar-dasar kontroversi yang lain. Protes dan boikot ini telah menjejaskan jualan Tesla terutama di Eropah dan juga Amerika Syarikat dengan penurunan jualan sebanyak 13% pada suku pertama tahun 2025. Ini juga memberi ruang kepada syarikat EV China untuk terus mendominasi market EV global dan Elon Musk berjanji untuk mengurangkan pelibatan dalam politik dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada Tesla termasuk pelancaran model EV yang lebih mampu milik dan perkhidmatan robot taksi menjelang pertengahan tahun ini. Itulah nak masuk politik lagi. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.